Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Pantai Siring, Pantai Siring Melimau Melaka. Okey. Apa yang saya nak cerita ni, hari ni tengok jam. Okey, jam 22 hari bulan 10, okey. 22 hari bulan 10 2025. Hari ni hari Rabu, okey. Okey, kita nak jual durian di sini, tapi yang saya nak tunjuk kat sini fenomena alam, okey. Kalau yang siapa tak pernah tengok fenomena alam ni, air pasang besar, ni. Air pasang besar, nampak? Air naik sampai sini. Tengok sampai jalan dia melimpah. Nampak? Sampai jalan melimpah, okey. Okey. Kalau hari biasa dia takkan naik sampai sini. Hari biasa, kalau hari biasa dia bawah pokok tu. Bawah daripada pokok tu air pasang. Okey. Bila air pasang besar dia akan melimpah sampai sini, naik sampai sini. Okey. Siapa nak tengok boleh datang ke Pantai Siring Melimau Melaka. Fenomena air pasang besar ni bukan hari-hari ada, okey. Dia ada waktu-waktu dia. Okey. Tadi kita tengok jam pukul 9.10, ni sekarang pukul 10 hampir 10.50, okey. 10.50 pagi. Okey, nampak ni. Ni tempat yang tadi air naik ni kat kaki saya ni. Sekarang dah sampai tahap ni, dah turun dah sampai tu kat pokok kan. Okey. Nampak dah tak ada yang melimpah dah. Okey, dia dah surut dah. Okey, tu lah nak cerita fenomena air pasang besar di Pantai Siring Melimau Melaka. Okey, kalau nak datang nak tengok boleh dah sini. Dalam sehari dua dia hilang lah ni. Dah tak ada dah air pasang besar ni. Okey, nak beli durian boleh datang sini. Kita berniaga sini pagi sampai ke tengah, insya-Allah. Okey, boleh apa pohon boleh hello nombor yang Durian Cok Naomi 011 896 129. Tak baik bertukar, tak cukup sekali datang lagi. Assalamualaikum, bye bye.